Tapi memang bentuk dia kalau kita tengok memang nice lah. Ini adalah skuter Ducati. Betul kan skuter ni boleh pergi sampai 170, 160, 150. Ini adalah skuter Ducati. Bukan skuter Ducati Monster. Ini adalah skuter Ducati Moda. Bukan, dia tak sama tau. Okey, tapi yang bestnya untuk hari ni, hak ni memang special price lah. Bos Abang Khairul dia kata nak clear. Khairul hang clear bang stok yang ada dekat sini. Hantar apa? Hang tahu dia bagi deposit berapa? Deposit paling rendah dia bagi dekat Abang Khairul, suruh clear motor ni RM RM390. Tapi harga tadi Abang Khairul tulis dah. Tapi tak tahulah duk tangan mana. Hilang dah. Tapi bulanan dalam 300 lebih selama 84 bulan. Jadi Abang Khairul pun motor pun taklah banyak sangat nak kata beratus-ratus biji, tak ada lah. Adalah dalam belas-belas biji tu. Jadi siapa yang nak Moda Sporter S ni dengan harga deposit RM390, bulanan dalam 300 lebih ringgit, boleh roger Abang Khairul. Hampa pergi kat bio Abang Khairul, hampa klik je dekat situ, hampa isi je gitu, Moda. Lepas tu tak kira Abang Khairul akan roger hampa. Okey, jadi Abang Khairul akan bagi harga dekat hampa. Duk jauh jangan risau, Abang Khairul hantar secara percuma saja. Free gift Abang Khairul bagi jaket, glove, helmet satu. Jadi siapa yang nak Moda Sporter S ni, boleh roger Abang Khairul. Skuter Ducati. Bukan, skuter Moda. Apa-apa je lah.